Aitam tadi cakap pada November dia buat posting di luar katakan isu SJKC tak boleh bahas dalam parlimen. Ini satu tuduhan yang serius. Tapi hari ini dia sendiri telah mengatakan bahas dalam Dewan ini isu SJKC dan speaker tak halang. Saya tak nampak ada mana-mana ahli parlimen menghalang dia untuk bahas isu SJKC. Sikit minta penjelasan. Adakah Kampar setuju dengan saya bahawa di kawasan-kawasan yang terkesan dengan banjir, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memberi sumbangan kepada kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu sebanyak lebih kurang 50 juta saya difahamkan. Dan juga ganjaran untuk pejabat awam diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Kerana sebab Perikatan Nasional sibuk dengan hari-hari sibuk mimpi pasal nak tebuk atap. Setuju ke tak setuju dengan duit royalty tu. Perdana Menteri ni hanya kerajaan tertentu saja ke? Ucapan jelutong ke dalam ucapan saya. Ya. Tuan Pengerusi, Peraturan Mesyuarat 36/12. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kampar memang mengelirukan Dewan. Apa yang saya kata sebelum ini, apabila 8 kali saya tanya dan kebetulan 8 kali jawapan secara bertulis. Saya kata, takkanlah 8 kali tak ada jawapan secara terus-menerus seperti kita berinteraksi. Saya yakin hari ini menteri akan bagi jawapan kepada saya hari ini. No isu. Saya pun tak bangkit. Tetapi yang dia kata tak boleh bahas di sini, saya sarankan dia belajar bahasa Melayu lagi, balik ke sekolah. Tengok balik Hanson apa yang saya cakap. Saya kata ada bezanya kalau saya dapat jawapan, saya tak boleh argue. Sebab saya dekat rumah dah. Dewan dah tak buka lagi sidang. Okay, sebab tu kalau tak faham bahasa, balik sekolah belajar. Tak faham bahasa tu Aitam, boleh balik belajar. Saya kata dalam Facebook posting, dia bagi satu posting bahawa isu SJKC tak boleh bahas dalam parlimen. Ini ada terang-terang, boleh cek Facebook Wee Ka Siong. Ini tipu ke apa? Boleh balik cek, jangan pusing-pusing sini. Ini di dalam Facebook Aitam. Dia kata dalam parlimen tak boleh bahas isu SJKC. Ini tak betul. Ini kena try balik. Kalau betul sudah salah, sila delete posting ini. Media semua sudah siarkan. Sudah siarkan dalam berita. Ini buat malu ni sama-sama kerajaan berkelahi dalam Dewan ni. Ini satu penghinaan kepada Dewan. Ini sama ahli-ahli parlimen kerajaan berkelahi sini buat malu ni. Duduklah. Ini bukan hal. Saya minta supaya teliti balik apa yang saya cakap. Ada perbezaan antara saya dapat jawapan, masih ada dalam Facebook Aitam. Saya tak kata tak boleh. Saya sedang bagi masa tambahan, dua-dua tu boleh sambung bergaduh. Tak apa. Okey, saya nak habiskan.